Okey geng, berjumpa lagi kita. Sambungan daripada semalam. Saya sebenarnya nak balik tapi bosan lah, ada kamera kan. Kita shoot lah juga sedikit konten untuk hari yang seterusnya. Dan hari ni saya nak balik ke Kuala Terengganu. Saya ada dekat Telemong. Tu nampak? Klinik Kesihatan Telemong. So, saya nak masuk sini lah. Shortcut. Saya rasa ramai je yang tahu jalan ni. Nak balik tu bosan jugalah, fikir-fikir balik. Sure jugalah sedikit sembang sedikit macam tu lah. Saya motor ni saya pepah kau tadi. Jadi tengok minyak apa gerarah lah. Oh cantik buah jembatan. Saya tak tahu sini rumah ke taman ke apa benda, tapi cantik lah. Nursery saya ingat nursery ya, taman orkid. Siapa cintakan flora boleh datang. Saya nak balik kot Pasir Tinggi. Let's go. Allah, cantik kan? Saya nak pergi ke sana. Jalan highway daripada LBT boleh keluar ke Bukit Payung. Kalau korang pergi terus tu sampai Bukit Payung lah. Saya bukan nak pergi Bukit Payung, saya nak balik ke Pasir Tinggi. So jom saya bawa korang ke Pasir Tinggi. Korang boleh cross kat sini. Lepas ni kalau korang datang Isaac member kan, kau boleh je cross kat sini. Lagi dekat daripada Bukit Payung. Kalau korang nak pergi kat area stadium tu kan. Ataupun korang pergi satu lagi, Jalan Telemong. Telemong sana pun lagi dekat. Dia keluar dekat Batu Enam sana tu. Banyak je jalan sebenarnya, jalan yang tak menghadap jam. Macam-macam lah. Teruskan perjalanan. Jalan ni straight je Pengadam Baru. Sampai Pengadam Baru 11 km. So dekat je. Kalau korang keluar dekat Bukit Payung, korang nak patah balik kat sampai Pengadam Baru tu jauh. So korang lalu je ke Pasir Tinggi ni. Lagi dekat lah kan. Tapi tak ada apa, jalan ni kosong Sebenarnya dalam ni saya nak beritahu korang, dia ada satu makam tau. Makam Tok Pulau Manis dekat sini. So kalau korang datang kat sini, pergilah ziarah tempat para wali dulu kan. Sebab tempat dia dah cantik sekarang. Dah cantik, ada galeri tak silap saya kan. Orang dah improve dengan galeri apa. Cantik lah, cantik. Nanti saya insert gambar. Korang tengok sendiri, cantik kan. Okay geng, dah sampai dekat ni saya cakap pada midi ni. Ke apa benda sini?
Dah sampai dekat bandar. Kebetulan ni hijau semua. Seronok lah. Nak singgah dekat LAN sekejap. Lepas tu nanti nak sembang-sembang, bincang-bincang projek sikit. Ada projek dengan LAN ni. Lepas tu barulah kita balik. Nanti kita sambung lagi. Okay, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lacong dulu. Lang, Lang ada. Lang, nak tukar motor, Lang. Nak tukar motor. 39. 39. Jangan cover. Okey, nanti kita sambung. Lang sibuk sekarang tengok. Okey, jom.